Hai. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni live bersama Wani. Mat, masuk ramai-ramai. Wani tak nampak mata lagi ni. Tak nampak mata lagi. Kita tunggu mata Ustaz. Tu ada satu mata dah. Tak apa, kita tunggu mata masuk banyak-banyak. Yang mana dah nak klik tu, notification tu, boleh tengoklah Wani hari ni. Mai masuk ramai-ramai. Tengoklah Wani dulu. Hari Ahad ni hari cuti, hari Minggu. Pakat berjalan mana? Dah boleh rentah negeri dah. Tapi still kena jaga SOP kita nah. Still kena jaga. Penjarakan pun kena jaga. Pakai hand sanitizer pergi mana-mana pun. Jangan lupa yang tu. Yang dah masuk tu, komen kat bawah. Siti Sari. Hai Siti Sari. Hai Kak Kila. Mask tu jangan lupa pakai nah. Pakai mask. Yang duduk tempat crowded tu pakai mask. Jangan lupa. Yang mana dah masuk tu komen hai sikit Kak Wani. Assalamualaikum semua. Selamat berhujung minggu. Selamat hari Ahad. Selamat tengah hari. Yang tengah lunch selamat makan tengah hari. Okey. Mai komen dulu, ramai-ramai masuk dulu. Hai dari page anak boleh Muhammad Husaini bagi love dekat isteri dia. Tu. Okey. Masuk dulu ramai-ramai cepat. Wani nak tunjuk barang hari ni, banyak barang-barang baru. Iza Rosmi dan Mama Isa. Hai Iza. Masuk komen dulu. Yang mana dah masuk, jangan lupa share nah, share set public. Semua kita boleh tengok. Share set public nah. Live Wani hari ni, live bersama Wani dari kedai Mas Saja Harija Cawangan Kangak. Normawa, hai Wani, salah hari Minggu. Salah hari Minggu juga Normawa. Buat apa ni hari ni tengah hari? Aifa Rehana Natasha. Hai. Aifa Rehana Natasha. Zurina Cik Mahmud, rantai dia coklat tu berapa Wani? Tanya dah Zurina tu. Sagi ke Wani habang nah. Wani cerita semua. Masuk dulu ramai-ramai. Nak ini Assalamualaikum ye. Waalaikumsalam. Oh, dia seronok dah ye kita pun. Top fan kita Zuria Zuhai. Wani Zakaria. Hai Wani. Macam kita bagi hai kat dia sendiri. Hai Wani. Okey. Yang dah masuk tu share nah. Share lah Wani set public. Share lah Wani set public. Hari Minggu seronok yang cuti di rumah. Dua masa dengan family kita. Boleh buat aktiviti yang bermanfaat kat rumah. Tak semestinya pergi berjalan. Sebab setengah orang nak pergi berjalan pun takut. Musim-musim COVID ni kita takut sangat nak berjalan. Kan COVID kat mana-mana sajalah. Kita lah jaga kita sama-sama. Tapi yang mana duduk area Kangak, area Sungai Petani, boleh mai kedai, boleh jamu-jamu mata. Kita tak habis lagi dah year end sale sampai hujung tahun ni. Year end sale boleh mai serbu ramai-ramai. Ni pun kedai kita hari ni pun ramai. Yang mana masuk tu share kan. Share lah Wani set public. Set public nah. Boleh tag kawan-kawan juga. Boleh tag kawan-kawan. Okey. 66 orang dah Wani nampak mata ni. Boleh ke Wani start dah nak tunjuk barang. Yang mana nak tanya hari ni Instagram berapa? Tunggu tau. Tunggu sampai end lah Wani. Sebab Wani nak habis lagi dekat end live. Tunggu end live Wani nah. Wani nak habis Instagram berapa? Norida Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Norida Ibrahim. Awi Razak, rantai coklat yang Wani pakai tu berapa? Sagi Wani habak berapa? Ni dah masuk ramai dah. Wani nak start tunjuk barang dulu nah. Macam biasalah hari ni Wani nak tunjuk barang yang Wani pakai dulu. Sebelum Wani tunjuk barang-barang yang lain nah. Okey, yang mana baru masuk tu jangan lupa share nah. Share lah Wani set public dulu. Top fan kita Kak Nubania masuk dah. Terima kasih Kak Vania. Share lah Wani. Jangan lupa tag kawan-kawan juga nah. Okey, first Wani nak tunjuk barang yang dekat Wani dulu. Yang mula Wani pakai. Okey, yang mana pakai tanya dah. Sakna sat Wani ejah sat bagi duduk elok sikit. Okey. Okey, yang kalau okey komen okey nah, lain semua okey nah, dengar suara Wani jelas nah semua. Iza Rosnida Muhammad Isa.
dan share. Terima kasih Izzah Rosnida. Clear ke suara Wani? Okey ke semua? Gambar semua okey nah? Tak ada kelabu apa, kelabu asap apa tak ada nah. Sebab Wani nak tunjuk barang lagi nak bagi gambar elok-elok ni. Tunjuk kat kita semua nak tengok ni. Zuriah Zu dan share. Terima kasih. Teha, hai Kak Wani. Hai Teha. Kartini Musadi, loket ada tak? Ada. Sagi Wani tunjuk loket ni. Wani tunjuk barang yang dekat Wani pakai ni nah. Kak Azilah, hai. Hai Kak Ila. Kak Wati Dania dari Peshana Perleh. Hai Kak Wati. Okey, ni Wani nak tunjuk dah barang-barang nah. Irati Syida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, first Wani nak tunjuk dulu rantai tangan. Segok sangat-sangat ni rantai tangan lo besar-besar gedabok. Rantai tangan Love Kerawang nah. Yang ni pattern baru. Pattern baru, pattern eksklusif. Harga mampu milik, jangan risau. Yang ni rantai tangan Love Kerawang ni berat dia 52.28 gram nah. 52.28 gram. Okey, anggaran harga dalam 12k lebih nah. 12k lebih. Kalau panjang jangan risau, kita boleh potong. Boleh potong. Tu, cantik sangat rantai tangan Love Kerawang ni. Pattern baru, ada dua. Ni satu lagi nah. Ni hak Wani pakai satu, ni ada satu. Segok tau rantai tangan Love Kerawang ni. Kak Vania, selamat tengah hari and salam menjemput rezeki. Hari ni adikku sayang Wani. Selamat tengah hari Kak Vania. Selamat menjemput rezeki juga untuk semua. Irati Syida, kedai kat mana? Okey, sekarang hari ni Wani live daripada kedai emas Hajah Halijah Cawangan Kangak nah. Kita ada 4 cawangan. Tapi sekarang yang tengah beroperasi 3 cawangan. Lagi satu cawangan coming soon. Kita ada dekat Sungai Petani Kangak dengan Jitra nah. Dekat Sungai Petani depan Jam Besar. Dekat Kangak Jalan Medan nah. Sebelah kedai Syukri. Okey. Kak Wati, hai Kak Wati. Cincin Rusliza, cincin belah rotan berapa satu? Sagi Wani tunjuk. Wani tunjuk barang yang dekat Wani dulu nah. Okey, Salwa Syed Omar, salam dari Kanu. Bestnya dari Terengganu. Buat apa tu dari Terengganu? Tengah goreng kopok leko ke? Okey, ni Wani dah tunjuk dah rantai tangan gantung Kak Wani. Ni Rusliza dah share. Terima kasih ni Rusliza. Izzah Rosnida, hello yang tu. Sungguh hello ni hello pakai seketui dia pun. Okey, yang ni harga dia anggaran 12k lebih nah. Dia ada 2 berat. Yang Wani pakai ni 52.82 gram. Yang satu lagi 51.69 gram nah. Harga dia anggaran 12k lebih. Okey, yang kedua Wani nak tunjuk. Dia menyorok pula dah, lintah ni dia malu. Okey, rantai tangan lintah kenyang. Rantai tangan lintah kenyang. Ni mak dia, pak dia semua duduk tengah. Anak-anak dia bagi duduk tepi. Tu dia, mak pak duduk tengah, anak-anak duduk tepi dia bagi. Tapi semua adik-beradik, anak-beranak dia. Tak gaduh cari orang lain dah. Rantai tangan lintah kenyang. Rantai tangan lintah kenyang ni berat dia 30.98 gram nah. 30.98 gram. Harga dia 7k lebih nah. 7k lebih. Rantai tangan lintah kenyang ni. Anak beranak semua duduk dalam ni. Tak risau dah anak pak hilang. Tak risau. Semua duduk dalam ni. Kita bagi duduk sekali. Kak Nurbaina Siti. Aduh, adik ni lain dari Johor sangkut-sangkut. Dah tengah hari ni saya. Allah, dah sangkut pula. Tak apa kak. Kak ejah-ejah lah bagi elok ni. Wani nak tunjuk barang hari ni elok. Lintah tak lintah semua ada hari ni. Okey. Yang Wani pakai ni. Yang mana pakai tanya tadi. Rantai leher Choker Love ni ya. Rantai leher Choker Love ni berat dia 16.58 gram. 16.58 gram. Harga dia 4k lebih nah. Rantai leher ni padu tau. Rantai leher dia padu. Walaupun kecil dia padu nah. Yang ni harga dia 4k lebih. Berat dia dalam 16.58 gram. Rasi Ida berapa segram? Segram sat lagi tunggu. Wani nak habat last sekali. Tengok dulu barang-barang Wani nak tunjuk. Sagi end live Wani nak habat segram berapa. Stay tune. Sebab hari ni kita buat promosi YES. Year end sale sampai hujung tahun nah. Okey, Kak Azira dah share. Terima kasih Kak Ila. Okey, yang Wani pakai ni pula rantai leher lipan. Rantai leher lipan ni hollow nah. Rantai leher lipan yang ni panjang dia dalam 60 cm. Okey, rantai leher lipan ni berat dia 23.79 gram nah. 23.79 gram. Harga dia 5k lebih. 5k lebih. Cantik sangat. Siapa yang suka pakai jenis besar-besar, pattern yang dulu-dulu,
Lipan so koko memang tak akan jatuh. Nampak sentiasa ada, sentiasa orang cari. Pattern memang jadi pattern hot sangat. Irata Shida, banger bajet ada tak di kedai emas Hajah Halijah? Irata Shida ada. Irata Shida ni duduk dekat mana? Kalau duduk area Kangak boleh main kedai nah. Yang mana jauh tu jangan risau, boleh direct PM admin. Okey, sebarang urusan, sebarang transaksi ataupun sebarang pertanyaan, boleh klik link bawah. Kalau ada nombor-nombor lain yang masuk selain pada link kat bawah, jangan layan, jangan balas. Okey, kita takut scammer lah ni. Jangan layan lah yang nombor-nombor PM tepi tu, jangan layan. Okey, boleh klik link kat bawah sahaja. Yang admin akan reply tu, itu yang official kita punya kedai emas Hajah Halijah. Jangan balas nombor lain selain daripada admin. Boleh PM link kat bawah nah. Klik nombor yang dipin kat bawah tu. Nombor yang bagi asing ke PM tepi, jangan layan. Jangan layan. Habaq sekali lagi, tolong jangan layan nombor yang bagi PM tepi tu. Yang mana nak tanya barang, nak tanya harga, klik link je kat bawah. Nanti admin akan reply. Admin yang memang official kedai emas Hajah Halijah, dia akan reply nah. Okey. Rohayati Kak Yong, rantai tangan Pandora sekali cam ada tak? Ada Kak. Sagi Wani tunjuk. Wani tunjuk barang Kak Wani dulu. Okey. 5 koyum, rantai tangan Kendila 5 gram lebih ada tak? Ada. Sagi Wani tunjuk. Ni Wani tunjuk dulu yang Wani pakai. Yang mana yang minta nak tengok gambar, yang Wani tak ada tunjuk, boleh klik link kat bawah, boleh direct PM admin nah. Klik link kat bawah, direct PM admin. Jangan layan number lain selain pada number pin kat bawah nah. Okey, Syarifah Fatimah, Assalamualaikum dek. Rantai tangan gantung love tu tangan kanan berat berapa gram? Okey Kak, yang macam Wani pakai ni berat dia 52.82 gram nah. Yang macam satu lagi ni 51 gram lebih, 51.69 gram. Harga dia 12k lebih. Syarifah Fatimah. Rasi Ida Koko ada. Sagi Wani tunjuk. Rantai leher pintar ada tak? Ada juga. Nobazila, Sagi Wani tunjuk nah. Noridah Ima, Assalamualaikum, baru join. Okey, waalaikumsalam. Yang mana baru tengok dah Wani ni, share jangan lupa. Set public nah, share semua boleh tengok. Lepas tu tag member pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni Wani nak tunjuk cincin yang Wani pakai pula nah. Okey, yang dekat jari mana Wani ni? Ni cincin paku tau, cincin paku. Cincin paku ni dia tak dah lah paku, tak cucuk lah jari. Dia passion je cincin paku. Sorry, tidak tunjuk pula. Jari tengah ni cincin paku nah. Tapi tak sakit, jangan risau. Cincin paku ni dia ada set dengan bangle dia. Dia ada set dengan bangle dia. Cincin paku ni segok sangat-sangat, hampa habis meter lah. Cincin bangle bangle paku dengan cincin paku. Satu set ni boleh pakai. Yang mana tanya segram berapa, tunggu start nah. Tunggu sampai last Wani. Sagi Wani habaq segram berapa. Jangan risau, Wani akan habaq segram berapa. Tunggu hujung lah Wani nah. Okey. Terima kasih dek cantik, tergoda betul. Tergoda kau. Oi, barang-barang ni siapa tak tergoda. Kak Nurvania, adik Wani, nombor handphone link kedai emas Hajah Halijah belum pin lah sayang. Belum pin, dah pin Kak Vania. Kak Vania boleh tengok kat bawah nah. Kat bawah tu dah pin dah. Nur Hidayah tunjuk set cincin besar-besar ada tak? Ada. Sat Wani tunjuk hak Wani pakai dulu. Satgi ada lagi ni dekat dulang belah Wani. Satgi Wani tunjuk. Okey. Ni apa, gelang paku dengan cincin paku nah, satu set nah. Okey, untuk gelang paku ni berat dia 11.48 gram. 11.48 gram. Diameter dia dalam 5.5 cm nah. 5.5 cm. Hak ni harga dia dalam 2k lebih nah. 2k lebih. Cincin paku ni pula, cincin paku ni berat dia 2.81 gram. Harga dia bawah 1k nah. Bawah 1k. Okey. Yang kedua Wani nak tunjuk cincin batu. Yang mana nak pakai tunang, akad nikah ke, nak pakai meresip pun boleh. Sebab banyak orang cari pattern cincin paku ni. Okey, cincin paku ni, cincin batu ni berat dia 2.91 gram lah. 2.91 gram. Harga dia bawah 1k. Lini Hasan nak tengok gelang bajet ada tak? Ada. Satgi Wani tunjuk. Wani tunjuk yang barang Wani pakai dulu nah. Okey, Nur Wahidah, rantai tangan dipakai ada tak yang bajet 2.5k? Ada. Nur Wahidah duduk kat mana? Boleh PM admin kat bawah nah. Direct PM admin kat bawah. Azia Ahmad, salam. Saya duk WhatsApp tapi tak siapa reply. Waalaikumsalam Azia Ahmad. Tak apa, satgi admin akan
PM Azian Ahmad. Azian Ahmad boleh klik link kat bawah nah. Klik link kat bawah sekali lagi. Nanti Amy akan tengok balik nah. Azian Ahmad. Okey, Ramlah binti Ayub nak cincin pulut dakak. Ada tak bajet 5K? Cincin pulut dakak. Ni Wani nak tunjuk dah cincin pulut dakak. Pandai dah macam tahu-tahu Wani nak tunjuk. Okey, ni cincin pulut dakak nah. Pulut dakak dia penuh sampai belakang. Cincin pulut dakak ni penuh sampai belakang. Segok sangat-sangat. Selalu kita tengok pulut dakak atas saja kan. Ni penuh keliling sampai belakang Cincin pulut dakak ni berada 3.46 gram. Harga dia bawah 1K. Bawah 1K. Azia Ahmad nak beli online tapi tak reply lah. Tak apa. PM sekali lagi. Admin tengok. Azia Ahmad boleh PM law nah. Wani dah bagi tak admin. Sekali admin tengok law juga nah. Azia Ahmad sebab kami tak boleh PM untuk customer. Kita takut scammer nah. Kita takut scammer. Jadi customer boleh PM number yang pink kat bawah nah. Boleh direct PM admin kat bawah. Boleh tanya dah segram berapa. Bertanya tak segram berapa maskara yang rantai leher Wani pakai buah-buah tu berapa? Boleh Norida Imah. Segram sat lagi. Tunggulah Wani last kali Wani akan habaq segram berapa. Lah Wani tunjuk barang dulu nah. Macam rantai leher Wani pakai ni, Chocolate Love ni 16.58 gram nah. Harga dia 4K lebih. 4K lebih. Siti Salwa rantai yang sis pakai tu berapa? Yang mana satu? Love Chocolate ke yang lipat ni? Okey. Habis dah nak barang kat Wani. Satu lagi ni. Cincin bunga-bunga. Bunga-bunga cincin ni. Bunga-bunga keliling. Ni bukan bunga-bunga matahari nah. Ni Wani tak tahu lah dia bunga apa. Tapi dia bunga keliling lah. Bunga kekwa pun boleh. Bunga apa pun boleh. Rantai cincin bunga ni. Berat dia 1.61 gram. Harga dia pun bawah 1K nah. Harga bawah 1K. Rantai yang lintah lipan tu dalam 5K lebih. Betul. Pandai Teha. Terima kasih Teha tolong reply untuk kau. Terima kasih. Okey. Ni Wani nak tunjuk pula rantai tangan nah. Okey, rantai tangan pulut dakak. Yang ni pattern baru nah sebab dia ada bingkai tepi. Dia ada bingkai tepi ni kalau boleh tengok dekat-dekat. Okey, sorry sekejap Wani. Dia ada bingkai kat tepi nah pulut dakak ni. Pulut dakak ni berat dia 17.16 gram. 17.16 gram. Dia boleh pakai satu set dengan cincin ni. Segok hampa pakai satu set. Sat Wani tengok. Julia Yo salah akak lipan bajet panjang 60 cm. Yo ada lipan yang 60 cm pun kita ada juga. Ramlah binti Ayub nak tanya barang sampai dulu ke bayar dulu? Bayar dulu nanti baru kita post barang nah. Okey, Siti Salwa yang lipan. Okey, yang lipan ni berat dia 23.79 gram. Yang ni labuh dia 60 cm nah. 60 cm, harga dia 5K lebih. 5K lebih Siti Salwa. Okey, pulut dakak ni dah habis tengok nah. Wani tunjuk pulut dakak yang kedua. Hari ni nak berdakak saja. Nak berdakak saja dengan semua. Dah lama dah setiap ayah jumpa Wani. Kita berdakak lah dengan Wani. Nurul Huda Hasil rantai leher puteri ada tak? Ada. Sagi Wani tunjuk. Macam tahu-tahu nak nampak ke barang Wani duduk tepi ni? Kak Nurvania adik cincin Dubai full gold size 24 ada tak Wani nak tengok? Cincin macam mana tu kak? Kak ada gambar lah. Kak boleh PM. Kak ni nak klik link kat bawah direct PM admin lah tu. Nanti admin boleh tengok. Sebab kadang kita panggil nama lain. Kita panggil nama lain, kau panggil nama lain. Macam tu. Okey. Yang Wani nak tunjuk pula pulut dakak nah. Ni pulut dakak. Yang ni pulut dakak bercorak sikit. Dia pattern lain pada lain. Yang mana suka kelainan. Pulut dakak ni dia satu pattern. Dia banyak macam ni. Yang banyak selalu orang pakai macam ni. Tapi yang ni dia bercorak sikit. Macam ni dia lain pada lain sebab dia ada bingkai tepi. Macam ni dia bercorak nah. Dia bercorak. Sangat-sangat cantik. Yang ni berat dia 22.37 gram. 22.37 gram. Dia stamping nah. 22.37 gram. Sangat-sangat comel tu. Besar pun besar nah. Dia lebar sangat muka dia. Okey. Wani tak nak tengok loket bajet 3 gram je. Sagi Wani tunjuk barang kat sini dulu nah. Nurul Syahida, cincin KLCC berapa harga? Cincin KLCC bajet 1K ke bawah nah. Siti Salwa rantai leher Pandora 2K ke atas ada tak? Ada Siti Salwa. Natra Saleh 1 gram berapa? 1 gram sat lagi Wani habaq. Last Wani habaq. Stay dengan Wani.
Kita tengok barang dulu. Sagi Wani Habak segram berapa nak. Jangan risau Wani Habak. Sebab kita dah buat year end sale lagi. Ni pulut dakak ni berat dia 22.37. Harga dia dalam, tak Wani bagi harga 5K lebih nah, 5K lebih. Pulut dakak ni harga dia 5K lebih. Okey, next Wani nak tunjuk pula pulut dakak lagi. Kan Wani kata nak berakak hari ni. Okey, pulut dakak love nah ni. Pulut dakak love comel sangat-sangat. Pulut dakak love ni. Berat dia 18.29 gram. Kartini Musari, pulut dakak tu acuan ke? Ya, betul acuan. Pulut dakak love ni 18.29 gram. Yang ni harga dia dalam 4K lebih nah. 4K lebih. Rantai tangan pulut dakak love. Comel sangat. Dia terdakat elok kat tangan kita. Dakat segok elok. Tu. Comel kan? Dia cakok S nak ni nah. Cakok S. Cakok S. Okey, next pula. Okey, tak mau dakat dah. Nak tunjuk benda lain pula. Dah kita dakat habis dah. Wani nak tunjuk roti ban 1 layer. Okey, roti ban 1 layer. Yang ni mampu milik nah. Sebab berat dia 10.58 gram sahaja. Siapa yang teringin nak pakai roti ban tu, boleh grab yang ni. Teha, betul Teha, selamat sampai. Jangan risau kok, kami dah post merata dah. Alhamdulillah, selamat sampai dekat customer. Risa segram berapa? Tunggu, stay tune dengan Wani sampai last live. Sagi Wani Habak hari ni segram berapa nak? Tunggu dengan Wani. Wani Habak, jangan risau. Cuma Wani nak tunjuk barang dulu. Tak payah kita Habak segram apa. Okey ni, roti ban 1 layer. Yang ni berat dia 10.58 gram sahaja. 10.58 gram. Harga dia dalam 10.58. 2K lebih sahaja. 2K lebih. 2K lebih saja mampu milik. Nur Fariza, rantai leher bajet bawah 2K tak ada. Nur Fariza ada. Latifah Ahmad, koko kendi perut ular ada tak Wani? Ada kok Latifah. Sagi kita tunjuk. Kalau tak dan tunjuk kok PM admin kat bawah nah. PM admin kat bawah, nanti admin akan reply terus kat kak nah. Okey, yang kedua nak tunjuk pula. Kedua pula, yang berapa dah ni? Banyak sangat dah. Rantai tangan love pula. Rantai tangan bola Dubai. Yang ni ada 3 color nah. Dia ada chrome, gold dengan rose gold. Rantai tangan rantai tangan bola Dubai. Comel sangat-sangat. Rantai tangan bola Dubai. Lain pada lain. Siapa yang suka lain pada lain, yang suka 3 color, boleh grab pattern ni nah. Boleh grab pattern ni. Yang ni berat dia 14.05 gram saja. 14.05 gram sahaja. Okey, harga dia tak Wani bagi harga dia nah. 14.05. Harga dia 3K lebih. 3K lebih. Julia Yo, tengok akak rantai leher lipan bawah 20 gram. Sat, Amin. Sarah, dulu ambil Sat rantai leher lipan yang bawah 20 gram. Macam ni. Tengok belakang kau sini nah. Okey, Nuun, bajet 3K boleh tunjuk tak? Boleh nak tengok apa? Rantai leher ke? Rantai tangan ke? Nah, boleh PM admin kat. Boleh klik link komen kat bawah ke? Tak pun boleh direct PM admin. Okey, next Wani nak tunjuk. Ni. Rantai tangan bunga-bunga. Rantai tangan bunga-bunga. Boleh pakai satu set dengan cincin. Cincin pun bunga, rantai tangan pun bunga. Dah penuh dah kedai kita. Nak main grab year end sale ni. Rantai tangan bunga-bunga ni berat dia 17.88 gram nah. 17.88 gram. Yang mana baru masuk lah Wani tu, jangan lupa share nah. Share set public. Yang tu serve macam ni. Yang mana baru masuk lah Wani hari ni. Wani hari ni dah pada kedai mas Haja Halijah Cawangan Kakak. Boleh share lah Wani. Dari page anak Polypoint boleh share lah Wani. Set public nah. Boleh tag kawan-kawan juga. Okey, rantai tangan bunga ni berat dia 17.88 gram nah. 17.88 gram. Harga dia 4K lebih nah. 4K lebih. Cantiknya yang tu betul Kak Latifah Abad. Cantik sangat yang ni. Dia ada cincin sekali. Boleh pakai satu set dengan cincin bunga, rantai tangan bunga. Tak payah siram. Time mandi kita siram dia dah.
Dia tak layu, jangan risau. Wati Perindo segera berapa hari ni? Sagi Wani Abang segera berapa? Stay tune. Tunggu sampai Wani end lah. Wani Abang segera berapa? Tunggulah tengok dengan Wani. Tengok dulu gambar Wani tunjuk. Boleh duk borak-borak sembang lah dengan Wani dulu. Satu ni je. Okey. Yang tanya rantai lipat. Rantai tangan siput. Yang mana nak yang bajet-bajet tu? Rantai tangan siput. Bergolek dah siput kan ni. Rantai tangan siput. Yang ni kita ada cross. Yang ni kita mask semua lah. Siput ni berjalan merata. Rantai tangan siput. Yang ni ada chrome. Yang ni mask semua lah. Okey, yang mask semua ni berat dia 4.39 gram. 4.39 gram. Okey, yang ada chrome ni berat dia 5.44 gram. Okey, start balik kira. 5.44. Harga dia 1K lebih sahaja. Dua-dua ni harga dia 1K lebih sahaja. Rantai tangan siput mampu milik apa? Yang ni bajet-bajet punya. Baru sampai. Yang ni pattern baru. Sofia Masyana. Sofiana Masya. Terima kasih Sofia. Zarina Ahmad nak tengok loket. Boleh lagi Wan tunjuk loket nak. Sharifah Fatimah. Line tak clear, kabur je. Ustaz admin check. Admin tolong check line Ustaz. Kalau kabur, cuba keluar masuk balik lah. Kadang line kita kacau kat situ. Salbia Ibrahim, rantai leher bajet 52 cm ada tak? Ada Salbia Ibrahim. Boleh PM admin kat bawah lah. Klik link PM admin kat bawah. Tengok elok je line. Tak apa kau keluar dulu kau line, lepas tu kau masuk balik lah. Okey, dah jauh. Gelar tangan lipan 2K ke bawah. Ya, ada. Kak Vania tag kawan-kawan. Terima kasih Kak Vania. Rantai tangan yang love tu berapa? Yang love mana kau? Love Kerawang ke Noliza Zakaria? Yang love Kerawang ni ke? Love Kerawang ni bajet 12K lah. Bajet 12K. Memang selok sangat-sangat rantai tangan love tentu ni. Okey, next Vania nak tunjuk pula. Okey, rantai tangan. Yang ni dia ada 3 nah. Dia ada 3. Tunjuk 3 tu. Comel-comel ni rantai tangan. Yang ni apa tak? Admin kita panggil apa ni? Sweet Candy gitu nama dia. Rantai tangan Sweet Candy nah. Rantai tangan Sweet Candy. Muhammad Kusaini ni nama dia, rantai tangan Sweet Candy nah. Dia Muhammad Kusaini. Dia tahu Sweet Candy tu apa. Rantai tangan Sweet Candy. Yang ni ada 3 pattern lah. Yang ni ada love tengah, close up rantai tu ni. Mas Mutalib. Yang mana satu? Yang lipan ke yang choker ni? Kau abad lagi Wani buka, Wani close up. Boleh screenshot nah. Okey, yang mana nak screenshot PM admin bagi tahu. Satgi Wani tunjuk dekat, nanti boleh screenshot nah. Okey, loket bola-bola Dubai ada tak? Ada kak. Zurina Cik Mahmud. Boleh klik link kat bawah nah. Wati Perindo. Cincin KSC bajet ada ke Wani? Ada kak bajet cincin KSC bawah 1K. Rantai tangan tu. Rantai tangan. Yang mana satu hak ni kak yang Wani tunjuk ni kak? Okey. Yang ni rantai tangan Sweet Candy nah. Yang untuk hujung ni berat dia 11.64 gram. Okey, yang tengah ni berat dia 14.63 gram. Yang hujung ni berat dia 16.83 gram. Okey, yang mana nak tangkap gambar boleh screenshot lah. Boleh screenshot, nanti PM admin kat bawah. Okey, yang ni dengan yang ni dia ada love kat tengah. Tapi untuk yang tengah ni dia love dekat hujung lah. Love dekat atas. Hujung love dia. Sangat-sangat cantik. Siapa yang suka pattern-pattern yang simple-simple. Awak gambar sengit. Gambar sengit. Tak Wani tengok. Tak berapa clear. Clear. Yang mana gambar tak clear tu, keluar balik, masuk balik lah. Kadang line kita kacau dekat tempat kita. Line kacau. Mungkin sebab hujan ke, angin kuat ke. Cuba keluar, betul masuk balik lah. Okey. Close up sikit tak nampak jelas. Wani lagi close up, Wani takut blur gambar. Okey, Wani tak dekat. Nampak dah? Boleh screenshot lah. Boleh screenshot gambar. Okey dah. Okey dah semua. Clear dah. Latifah Ahmad kata. Lenguh dah tangan Wani kat nama. Nur Aini boleh potong ke tu? Pattern ni tak boleh potong. Pattern ni tak boleh potong nah. Standard size dah pattern ni. Okey, next Wani nak tunjuk pula. Yang mana nak tengok Pandora. Pandora sekali cam tadi. Ni rantai tangan Pandora sekali cam nah.
Yang ni berat dia 10.18 gram. 10.18 gram rantai tangan Pandora sekali cam. Dia ada cukup dah semua 5 biji cam kita bagi sekali dengan rantai tangan Pandora. Zasnik, salam, saya baru masuk, segram berapa? Waalaikumsalam. Untuk nak tanya segram berapa, tunggu sampai last lah Wani. Satgi Wani abang segram berapa? Wani nak tunjuk dulu barang-barang ni. Satgi baru Wani abang segram berapa. Tunggu, stay dengan Wani nah. Okey, next pula Wani nak tunjuk rantai tangan Tiffany nah, rantai tangan Tiffany. Berat tau yang ni sebab dia padu. Kita ada dua nah, LV dengan Love. LV dengan Love, rantai tangan Tiffany nah. Okey, yang untuk Love ni berat dia 13.86 gram. 13.86 gram. Untuk yang ada LV ni berat dia 13.89 gram. Rantai tangan Pandora clip ada? Ya, ada. Nur Aini yang jenis clip pun ada. Yang macam Wali tunjuk tasat ni cakap lobster nah. Macam ni cakap lobster. Kalau cakap clip pun kita ada. Okey, ni rantai tangan Tiffany. Yang ni memang padat tau. Pattern ni memang padat. Tengoklah adik Wani tak puas sebab lain sangkut-sangkut. Alah, kesian kat kau. Tak apa, kau kena balik. Lepas tu kau masuk balik sebab lain kat kami okey. Wani cek okey. Zaliha, Assalamualaikum. Selamat tengah hari sis. Waalaikumsalam. Zaliha. Jangan lupa share lah Wani. Share lah Wani. Patut set public lah apa. Okey, Pandora tu berapa Wani? Mas Mutalik. Okey, sat Wani kira harga nah. Berat dia 10.16 gram. 10.16 gram. Dan ni harga dia 2K lebih nah. 2K lebih. Harga termasuk cam tau. Harga termasuk cam sekali. 2K lebih sahaja. Sangat-sangat comel. Ni rantai dia halus je. Okey, next Wani tunjuk pula. Yang mana nak tengok loket tadi kan? Ni Wani ada dua. Ada lagi, dia ada satu lagi pattern bulat. Ni loket bunga dah. Loket bunga belakang dia macam ni. Sangat-sangat segok. Loket bunga kerawang. Yang ni berat dia 11.82 gram. 11.82 gram. Yang satu lagi pula loket panjang macam ni nah. Macam loket vase pun ada. Yang ni berat dia 4.05 gram. 4.05 gram. Okey. Yang mana nak tengok rantai kaki? Okey, ni rantai kaki Putra nah. Rantai kaki Putra. Yang ni padat nah. Rantai kaki Putra ni berat dia 12.59 gram. Pattern ni padat, ada loceng. Yang ni panjang dia dalam 27 cm. Sis, rantai leher lipan ada. Macam yang Wani pakai ni rantai leher lipan lah. Yang ni yang paling ringan. Harga dia 5K lebih. Zaliha. Okey, next Wani nak tunjuk pula rantai leher putri. Rantai leher. Apa nak tengok? Rantai leher putra-putri tadi. Ni Wani tunjuk dah. Ni pattern padat tau. Rantai leher putri ni pattern padat. Dia kita ada rantai tangan, kita ada rantai kaki, kita ada rantai leher. Yang nak pakai satu set pun boleh, tak ada masalah. Yang ni berat dia 29.03 gram. Panjang dia 60 cm nah, 60 cm. Dia kecil je muka dia tapi dia padat. Fina Saat, rantai tangan macam ni pakai tangan kanan berapa? Okey, yang Love ni yang Wani pakai hak ni harga dia 12K lebih dah. Berat dia 52 gram lebih. Ada satu lagi. Yang ni 51 gram lebih. Harga dia 12K lebih. 12K lebih. Yang macam Wani pakai belah sini. Lipan ni malu, dia nak menyorok lah. Rantai tangan lipan. Lipan anak beranak semua ada sini. Tu dia. Rantai tangan putri RM berapa? Okey, untuk rantai putri dalam 5K macam tu. Dia padat lah rantai tangan putri. Okey, loket tadi ada satu lagi Wani nak tunjuk. Dia ada dua. Bunga dengan bulat nah. Bunga dengan bulat. Sangat-sangat cantik. Segok sangat. Adik Wani tunjuk rantai leher lipan lincin. Bajet 3K tu besar mana adik sayang? Rantai leher di gajah lincin ada ke? Kalau lipan lincin kita tak ada. Tak apa, ni Wani tunjuk pula rantai tangan yang tak, orang cakap apa? Kati tak makan dek usia, tak lapuk. Tak lapuk dek panas, tak makan dek usia. Tu dia dia keluar dah. Okey, ni rantai tangan gajah lincin. Rantai tangan gajah lincin.
Yang mana nak beli hadiah dekat mak ke? Sesuai sangat-sangat. Rantai tangan gajah lincin. Yang ni berat dia 26.34 gram lah. Rantai leher pun kita ada juga pattern gajah lincin ni. Rantai leher pun kita ada juga gajah lincin. Dia ada sekali dengan rantai anak. Yang ni dia cakap petak nah. Cakap petak. Yang mana suka pakai cakap petak tu. Uci anda. Loket tadi berapa RM nak screenshot Sat? Boleh Sat. Wani ambil. Wani pegang sikit lagi. Acu anda sana. Wani bagi 3-3. Boleh screenshot nak yang mana? Okey tak? Okey, boleh tangkap gambar lah. Yang mana nak screenshot, boleh screenshot siap-siap. Nanti boleh PM admin kat bawah nah. Boleh PM admin kat bawah. Okey, sudah Okey nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, next. Wani nak tunjuk pula. Tu dia. Kak Jat mai dah. Rantai tangan Koko saja. Yang mana duk tanya rantai tangan Koko tu? Ni rantai tangan Koko nah. Yang ni panjang dia dalam 16 cm saja. Tangan Wani pun pakai badan. Tak payah duk potong dah. Rantai tangan Koko. Uci anak, thank you Wani. Sama-sama. Okey, rantai tangan Koko. Yang ni berat dia 37.60 gram. Yang ni Koko pasir lah. Koko pasir. Sangat-sangat cantik. Dia tak kosong. Dia ada pasir. Kedai kita penuh kan. Jadi Wani kena sama-sama tepik juga. Riti Hajaduan. Salam. Hari ni segram berapa? Sagi tunggulah Wani sampai live. Last live Wani abang ni segram berapa dah? Stay lah dengan Wani. Tengok barang dulu. Tak kira Wani abang segram berapa. Jangan risau. Wani abang ni segram berapa. Rantai tangan Koko. Yang ni berat dia 37.60 gram lah. 37.60 gram. Rantai tangan Koko Kak Jat. Tak boleh sebut nama penuh. Lagi kena marah. Rantai tangan Koko Kak Jat nah. Okey, next pula Wani nak tunjuk. Okey, Wani tunjuk cincin. Satu lagi ada love gantung. Yang mana nak yang jenis kecil-kecil. Rantai tangan love gantung. Yang ni kecil-kecil sikit tau. Siapa yang suka comel-comel macam Wani pakai ni besar tau. Okey, siapa yang suka jenis kecil comel macam ni. Yang ni berat dia 27.34 gram. 27.34 gram. Rantai tangan Koko. Comel tak sebab dia punya love ni, dalam love ada love lagi. Banyaknya kasih sayang dia kat sini. Kasih sayang dia banyak sangat kat sini. Macam ni kasih sayang ni banyak sangat untuk semua. Okey, Zurita Nita. Berapa nak Koko? Dia geram dah tengok Kak Jat tu. Koko ni berat dia 37.60 gram. Sat lah Wani kira berapa nak? Harga dia 8K lebih. 8K lebih. Zurita Nita. Cun lah. Cun. Memang segak. Rantai tangan Koko Kak Jat. Kita shortcut lah rantai tangan Koko Kak Jat. Segak sangat-sangat nah. Yang ni saya 16 je. Tak payah potong dah. Siapa yang tangan halus macam mana ni. Tangan halus ni. Boleh pakai yang ni. Segak. Yang ni harga dia 8K lebih. 37.60. 8K lebih sahaja. Zurita Nita clear nak pakai. Clear sungguh. Lain clear mau pakai dia ni. Pakai seketui dia je Zurita Nita. Clear sangat gitu. Okey, next Wani nak tunjuk cincin lah. Yang mana nak tengok cincin-cincin tu. Kan dah hujung-hujung tahun. Mesti orang nak kenuri, orang bertunang. Ya, PKP pun kita still boleh nak kahwin, nak menikah boleh, tak ada masalah. Wani tunjuk cincin-cincin pula nak. Okey. Ni cincin-cincin yang nama. Okey, macam yang first ni. Cincin nama huruf H lah. Kerawang H. Yang ni dia ada banyak huruf tak Wani tunjuk. Kita ada H. R. Ni R. Yang ni E. Tapi kalau nak tahan untuk yang ni saya punya cincin huruf Kerawang. Sangat-sangat comel. Siapa yang jenis suka besar-besar tutup anak jari tu. Eloklah pattern ni. Yang ada kaitan dengan nama dia tu R, H. Ni apa dia? E. R ni Ramlah ke, Rokiah ke, Rohayu ke. Boleh ambil pattern ni. H ni boleh. Hajah boleh.
Hijau boleh. Apa lagi? Hashimah boleh. Untuk E ni banyak. Bagi kat Emok pun boleh. Cincin dakak. Oh, dia nak berdakat dengan kita. Zurita Nita. Cincin pulut dakak ni. Pulut dakak penuh lah. Cincin pulut dakak ni. Berat dia 3.46 gram. Harga dia bawah 1K lah. Bawah 1K. Zurita Nita. Love yang kat tangan kiri tu berapa? Okey, love. Yang ni, love ni yang Wani pakai ni 52.28 gram. Harga dia 12K lebih lah. 12K lebih. Kalau panjang kita boleh potong tak? Ada dua je kat Wani. 52 gram lebih dengan 51 gram lebih. Sangat cantik dia, pattern kerawang lah. Kerawang dia kerawang bunga. Kerawang bunga. Macam yang ni, macam love yang Wani tunjuk kecil tadi. Yang ni dia kerawang love. Kerawang love. Segram berapa ni? Pakai tanya dah segram berapa? Nak abang nak kita tahu? Nak abang nak pergi segram berapa? Amy nak bagi tahu nak pergi segram berapa? Stay dulu. Amy kata sabar dulu. Tengok dulu barang Wani tak pergi. Tunggu dulu. Zurita Nita cium perhabis. Perhabis habis metal lah cium dia tu. Siti Zah, rantai yang labu tu berapa? Okey, yang Wani pakai ni lipan. Rantai leher lipan. Yang ni berat dia 23.79 gram. Labuh dia 60 cm. Harga dia 5K lebih. 5K lebih. Masya Allah, cantik-cantiknya semua barang-barang yang ada dekat kedai Emas Haji Geram. Tengok semuanya gojek-gojek dan eksklusif. Ya, betul kat mana. Semua pattern eksklusif. Semua pattern-pattern limited. Tapi jangan risau, harga mampu milik. Yang mana baru masuk live Wani jangan lupa share. Share set public nah. Share set public. Untuk page anak boleh pun boleh share set public juga. Boleh tag kawan-kawan. Zurita Nita cung gila nah. Cung gila. Zurita Nita ni duduk mana ni? Seronok lah rambut mesra dengan Wani macam ni. Boleh komen pun komen kat bawah. Nak menyembang dengan Wani pun boleh. Tak ada masalah. Kita sembang. Aznizam Abdul Rahman. Rantai tangan gajah lincin berat berapa? Okey, rantai tangan gajah lincin. Kita ada banyak saiz tak? Tapi yang Wani ambil ni 26.34 gram. Yang Wani tunjuk ni 26.34 gram lah. Anizam Abdul Rahman. Okey, yang ni harga dia dalam yang ni harga dia dalam 6K lebih. 6K lebih. Kalau panjang kita boleh potong. Tak ada masalah. Bila kita potong nanti susah lagi berat dia. Okey, Alia ST. 1 gram berapa hari ni? Tu dia. Banyak tanya 1 gram berapa. Tunggu. Stay tune dulu dengan Wani. Amy kata tunggu dulu. Sabar Sat. Wani tunjuk barang pergi habis tu. Sat pergi Wani abang. Tak berapa minit dah Wani nak abang. Tunggu Sat dengan Wani. Zurita Nita kat Perak nak. Oh, dia pun orang Perak. Gitu tengok Wani. Okey, yang mana nak pattern yang cincin yang simple-simple. Sat Wani nak tunjuk cincin yang simple-simple kecil comel molek. Ni dia cincin kecil-kecil comel. Sebab dia besar jari Wani halui. Jadi Wani bubuh lah kat mok jari nah. Mok jari. Mok jari je boleh pakai Wani. Anak jari tak boleh pakai. Gitu. Best lah tu. Best. Comel sangat. Okey. Ni cincin yang kecil-kecil comel ni nah. Siapa yang suka punya pattern kecil-kecil simple-simple macam ni yang nak nampak eksklusif. Tengok ni. Wani buat best lah. Tak best kat mana ni? Kok tu lah sebab Wani tak muat nak pakai. Tu cantik sangat-sangat nah. Dia sini ada 5 biji. 5 biji bola-bola atas ni. Yang Wani pegang ni saiz 13.5. Yang ni saiz 11. Satu lagi saiz 11.5. Zurita Nita peramah sungguh betul. Semua kedai Emas je peramah. Jangan risau. Kami sembang sampai boleh sembang. Nak sembang apa dengan kami? Luar kedai pun boleh sembang. Tak ada masalah. Rantai pendek yang kat leher tu berapa panjang dan berapa harga? Panjang berapa? Okey, yang ni coklat ni. Yang ni panjang dia dalam 45 cm. Standard size lah. Yang ni harga dia dalam 4K lebih. 4K lebih. Berat dia 16.58 gram. Samsida Ismail.
Mazuki, hari ni free upah lagi ke? Untuk free upah cawangan Sungai Petani sahaja nah. Cawangan Sungai Petani sahaja. Dekat Kangan tak ada free upah, tapi kita ada offer special yang lain. Tunggu sekejap lagi Wani Abah. Tunggu dengan Wani, tunggu sekejap lagi Wani Abah. Orang yang jual pun cum gila barang kemas lagi cum lecu. Cun sangat-sangat barang. Memang barang-barang segok kat kedai mahal je. Jangan risau. Mai tu tak keluar sajalah. Mesti akan sama juga satu. Zarina Ahmad, harga loket yang panjang tu berapa? Yang panjang yang ni macam vest ni Okey, yang ni berat dia 4.05 gram nah. 4.05 gram. Okey, 4.05. Yang ni harga dia dalam bawah 1K nah. Harga dia bawah 1K nah yang ni. Okey. Kak Nurvania, Zurita Nita, Pamusunggu, Mazuki, rantai yang besar tu berapa? Yang ni rantai lipan ni Lipan ni berat dia 23.79 gram. Harga dia 5K lebih. 5K lebih nah, dia panjang 60 cm. Zurita Nita, orang Kedah memang pamuk. Betul. Orang utara memang peramah siapa-siapa pun. Noraini Kamaru, berapa segerai ni? Pakat tanya dah segerai berapa. Tunggu Sat, tunggu dengan Wani lagi 5 minit. Lagi 5 minit. Lagi Wani Abang segerai berapa? Tunggu dulu, Wani tunjuk dulu barang-barang. Puas kena dapat betul Zurita Nita. Puas dapat seketui-seketui. Ni Wani tu pun nak tunjuk satu lagi gelang. Gelang ni dia ada macam shine kat atas ni, dia ada krom. Tapi krom ni sangat-sangat shine. Ni dia meter dia dalam 5.5 cm. Dia tak bulat sangat tau, dia oval bentuk dia. Yang ni berat dia 14.41 gram. Siapa yang suka pakai simple, eksklusif, yang not elegant, dia boleh pakai pattern-pattern macam ni nah. Dia sangat-sangat simple. Yang orang suka pakai gelang-gelang tu, boleh, tak ada masalah. Simple, eksklusif. Berat dia 14.41 gram. Berapa berat cincin bola tadi? Zalina Ahmad. Asal Wani Abang nah, dia ada 3 kat Wani. 2950. Bola. Ambil tak potong lagi. Tak potong lagi 3. Okey, yang bola ni, yang ni berat dia 1.29 gram. Yang sebelah ni 0.97 gram, tak sampai segram pun. Cincin bajet, comel-comel. Okey. Yang satu lagi ni berat dia 1.32 gram. Dan ni saiz 11.5. Tanya segram berapa? Tunggu Sat. Lagi ni abang 5 minit lagi. Tunggu. Okey. Nur Auni, rantai tangan gantung love tu berapa harga? Ada tak cincin harga 1 lebih? Cincin kita bajet semua dalam 400 ke atas nah, 400 ke atas. Putri Sri Ayu, Mas segera pasak lagi Wani Abang. Segera apa? Tunggu. Stay tune Wani. 5 minit lagi. Tunggu 5 minit lagi. Rantai tangan love gantung tu berapa? Yang Wani pakai ni Yang ni 12K lebih nah. 12K lebih. 12K lebih. Berat dia dalam 52.28 gram. Loket sempur bajet ada tak? Ada loket sempur, kita ada lagi. Dia mai dah. Satu lagi. Tunggu Sat. Mas ni. Emi usung kat kita. Cuba teka Wai nak tunjuk apa? Cuba teka Wai nak tunjuk apa ni? Yang ni semua orang pakai nak tengok. Semua orang yang ada lah ni musim tengah viral ni, orang pakai nak tengok benda ni. Cuba teka kat bawah tu Wai nak tunjuk apa? Nak tengok siapa yang pandai teka kat bawah tu. Pandai Latifah Ahmad ni. Dia nampak ni tembus ke? Dia teka sekali je. Betul. Wai nak tunjuk. Tara cam. Beratok hampa cam kami. Beratok. Dia tunggu giliran nak keluar. Pandai. Komen caw semua pandai tu. Boy 1 gram berapa ni? Tunggu Sat. Kalau cuci. Kalau cincin 2 gram berapa? 2 gram bawah 1K. Cantik tu, betul cantik. Nanti tangan putra-putri ada tak? Ada. Noraini Roslan. Boleh PM admin kat bawah. Tu dia ramai dah cam. Betul ya, cam. Betul lah. Wani dah tunjuk dah ni cam. Nampak ni duk beratur je. Adik-adik kami. Tunggu nak keluar. Tu. Ada lagi tu yang tak ada isi. Ada lagi. Amin kata bukan hak ni saja. Ada lagi Mai. Latifah Ahmad. Cantik ya rambang mata ni. Sudah lepas rambang mata dah. Sudah rambang Mai lah kedai. Boleh. Yang mana nak ni boleh screenshot. Wani tak dekat sikit. Tuan pun nak screenshot pun boleh. Boleh screenshot. Wani nak angkat satu-satu jenuh. Banyak ni. Banyak halus-halus comel-comel ni nak angkat satu-satu. Zalina Ahmad tak sabar nak tahu harga.
Wih cantik ramah mata bit. Pandai apa? Tak nampak tembus no papan tu. Berapa satu? Dia gram dia lain macam gram. Ada yang tak sampai segram pun ada untuk cam tu nak. Admin boleh lari dah orang nak tengok. Cam tu. Tak sabar nak tahu harga. Okey lah dah nak habis ujung dah ni. Wani habak lah. Ini segram berapa nak? Sempena YNCYES. Segram 235 sahaja. 235 segram. 235 segram nah. Harga mampu milik hampa jangan risau. Yang mana mai tu boleh kami bagi ke hampa. Harga kasih sayang. Latifah Ahmad. Dia seronok dah. Dia seronok. Dia ye. Kita pun ye juga. Kak Nubania. Adik Wani ni kawan suruh tanya. Dia pun nak trade in barang dalam bajet RM2K. Tukar barang pun dalam 2K juga. Boleh dapat tak gelang yang komputer? Boleh Kak Vania. Boleh. Kak boleh PM admin kat bawah nah. Boleh PM admin kat bawah. Rantai leher pada Putra yang tunjuk tadi berapa berat, berapa harga dan berapa panjangnya. Boleh tak Wani tunjuk sekali lagi? Rantai leher Putra ni nah. Yang ni berat dia 29.03 gram. Boleh screenshot pun tak apa nak Samsida Ismail. Yang ni berat dia 29.03 gram nah. Panjang dia 60 cm. Panjang dia 60 cm. Sat Wani tengok harga dia berapa. Syoknya sebab ada tangkap petok ni. Payah nak main 13 gram, 12 gram tangkap petok ni. Harga dia 6K lebih. 6K lebih. Rantai tangan Putra. Panjang 60 cm. Yati Ismail segram berapa? Hari ni segram 235 nah. Segram 235. Amir tu hai. Ya ke ye tu? Yang mana satu nak baca ni? Ami Hamiza. Rantai leher yang pakai tu harga berapa? Lebar berapa? Yang mana yang Wani pakai lipan ke? Okey, Ami Hamiza kalau lipan ni Wani pakai 52 kalau lipan ni 23.79 gram. Lebar dia dalam 2 cm. Okey. Harga dia 5K lebih nah. 5K lebih. Kalau yang untuk choker ni, yang ni berat dia 16.58 gram. Rantai dia padu nah. Rantai dia padu. Harga 4K lebih. Rantai mesin lah dia padu. Jangan risau nampak hari orang takut nak pakai kan. Jangan risau dia padu di mesin. Okey. Wah 235 gram rugi. Di kemarin 241 gram. Itulah 235 je segram. Mai kedai. Dari Ahmad 235 belum masuk upah ke? Ya, tak termasuk upah. Tapi jangan risau. Upah pun mampu milik kami bagi kat customer kami. Jangan risau. Jangan risau. Mai kedai dulu. Yang mana jauh tu boleh klik link kat bawah PM admin. Tunjuk sat. Loket semua. Okey. Nur Syafinas Pinat. Boleh PM admin kat bawah dah. Klik kat bawah link PM admin. Yati Ismail harga tolak berapa? Okey, kita ambil susut nilai 11% lah. 11% sebab lo ni emas turun sikit. Jadi harga trade-in pun kita ambil turun sikit lah. Dalam 11% macam tu. Okey. Cik Baby si tengok rantai leher 800 ada tak? Boleh PM admin kat bawah nah. Klik link kat bawah direct PM admin. Direct PM admin kat bawah nah. Okey. Yang mana nanti kalau macam siapa yang nak tanya barang ke, nak tengok barang ke ataupun nak tanya harga, boleh klik link kat bawah tau. Klik link kat bawah. Kalau ada nombor lain yang masuk PM tepi, tolong, minta tolong sangat. Jangan balas, jangan layan sebab kita takut scammer. Wani habaq banyak kali ni, tolong lah, tolong semua. Yang mana nak tahu harga, nak tanya harga barang apa, boleh klik admin kat bawah sebab kita ada official admin. Kita tak ada yang PM tepi, kita tak ada nah. Kita tak ada yang PM tepi. Yang bagi nombor selain daripada bawah admin ni, tolong jangan layan. Yang tengok muka yang tak pernah tengok dalam live ni, tolong jangan reply. Boleh klik link kat bawah je. Ambil nombor link yang kat bawah yang admin dah pin kat bawah ni. Nombor yang masuk selain daripada pin kat bawah tu, jangan layan nah. Minta tolong sangat jangan layan sebab kita takut lo banyak sangat scammer nah. Scammer ni mereka cerdik. Walaupun mereka tak sekolah pun mereka cerdik. Jangan risau. Mereka ni menuntut ilmu kat mana pun tak tahu. Mereka cerdik. Tolonglah. Kita kena jaga juga. Kena jaga juga nah. Kena hati-hati nak beli barang. Klik link kat bawah. PM admin terus direct kat bawah. Jangan
Jangan layan. Nombor yang lain pada PM admin kat bawah tolong jangan layan. Okey, nanti nak tengok live adik Wani lagi pukul 3. Betul? Pandai Kak Wani, tolong peringat semua. Satgi pukul 3. Ada lagi live Wani sekali lagi dengan Wani punya partner. Tunggu. Tak tahu siapa partner Wani? Tunggu. Stay dengan Wani. Nak tengok siapa partner Wani. Okey, dah sekarang nak sampai masa dah. Okey, last dah live Wani. Hari ni Instagram 235 Instagram 235 sahaja. Yang mana duduk area Kangak boleh mai kedai. Serbu kedai ramai-ramai kah? Kita grab je and sale. Yang duduk area Kangak tu boleh mai Kangak sebelah kedai Syukri. Yang mana duduk SP tu boleh pi depan kedai depan Jam Besar. Kedai-kedai emas sahaja Halijah depan Jam Besar. Yang mana baru masuk lah Wani, jangan lupa share Share set public tag kawan-kawan juga. Yang mana dah share tu terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kalau Wani ada salah yang mana Wani tak ada tunjuk gambar ke apa ke, boleh PM admin kat bawah Okey, kalau Wani ada salah silap apa, tersasul cakap ke, terlebih melawak ke, Wani minta maaf minta maaf sangat-sangat dari hujung rambut sampai hujung kaki. Yang mana ada terasa hati tu Wani minta maaf sangat-sangat. Okey, yang mana tak ada tengok gambar tu PM admin kat bawah direct PM admin kat bawah direct. Yang dah share terima kasih. Saya Datuk Ijirah. Dia baru masuk tu. Terima kasih share lah Wani Okey, Wani sudahi live Wani dengan surah Al-As. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, tahun 2020, tahun emas anda. Kilauan emas mengelip mata. Bye. Assalamualaikum semua.